dah 3 kali dapat anugerah asrama terbaik di Perak dan juga di Malaysia. Asad. Okey, saya temu bual dengan nama siapa ya? Syafiqah. Atika. Okay, kenapa awak suka tinggal di asrama? Banyak kawan dan best juga asrama. Asrama cantik dan best. Betul tak? Betul tak? Betul. 1, 2, 3. Kawan-kawan, mari duduk asrama. SK Tunain best. Hai, bye-bye. Leh. Ada apa ni? Gat. Hari ni kita buat mesyuarat agung PIBG. Kali yang ke? Kali ke berapa sekali? Ya. Kali ke 36. 36 tahun. Ini dia semua bapak-bapak ni, atuk-atuk ni semua sekolah sini dulu. Dulu makan ikan kering. Sekarang makan sedap tapi budak tak nak duduk asrama juga. Yang sedia terus memberi sokongan kepada kami di sini di SK Tunain. Yang dihormati Encik Muhammad, ramai yang perempuan kan lelaki sikit bisa buat Anak murid. Kepada Anak murid tak? tahniahlah kepada pertolongan wanita yang semakin menguasai SK Tunain. Habis kita Indah ya, dia orang suami di berhasil. Terima kasih ibu yang muda-muda, bapa yang muda-muda, sudah pastinya lebih terbuka dan
sudah pastinya pihak kerajaan jadi pening kepada bagaimana untuk melakukan perkhidmatan demi untuk memberi subsidi kepada kita. Jadi tuan-tuan, kerajaan Madinah menyalurkan pendapatnya melalui pihak PPD, dan pihak PPD telah turun kepada kami di sekolah untuk memastikan anak tuan-tuan kena tinggal di asrama. Tuan-tuan tahu tak? Teman-teman, Okey, Mi. asrama Cenain. Hai, nama saya Skila Sakina. Saya belajar di SK Cenain. Saya seronok tinggal di asrama SK Cenain sebab dapat ramai kawan dan cikgu baik hati. Hai, nama saya Nashina. Saya dapat bangga dari sekolah ini dan saya nak bahagia dengan sekolah ini. Okey, sekarang ni mereka telah jadi ibu. Ibu dah kahwin kan? Tak. Oh, belum kahwin lagi ni? Oh, belum. Oh, kaku wakil mak bapak. Okey. Alright. Thank you. Tahniah kepada semua warga SK Cenain Grooming. Program grooming ini sangat penting supaya kita DPM Perak melatih kepimpinan holistik kepada guru besar baru, mengakar, merimbun, menggapai awan.